Hai semua, nama saya Slav dan lihat apa yang saya dan robot jumpa dalam berita. Berita tergempar. Semua Mercedes hitam yang ditinggalkan di dalam air telah dikesan oleh helikopter saluran kami di sebelah utara, di luar bandar. Tidak diketahui milik siapa kereta-kereta itu. Boleh kamu bayangkan sebuah Mercedes sebenar di bawah air? Ya, tapi jangan terlalu teruja. Itu mungkin situasi yang berbahaya dan gila. Sebab ini nampak bukan sekadar Mercedes biasa. Ini nampak macam Mercedes gangster. Oh, itu boleh bermaksud satu perkara. Ada perompak, gangster, mereka sedang memindahkan barang haram. Mereka nampak macam orang yang sangat gila dan sangat takut. Faham tak? Oh, mereka selalu guna Mercedes hitam untuk pindahkan senjata dan barang-barang lain. Dan tepat pada masa itu, mereka sedang buat perkara itu. Tapi secara tak sengaja, mereka marah antara satu sama lain. Dan mereka ada masalah. Dan mungkin salah seorang daripada mereka terlalu tamak. Dia tak nak kongsi duit dan barang dengan rakan sekerjanya, sebab itu mereka bergaduh. Sebab itu mereka ada masalah dan mereka tak dapat kawal kereta secara tak sengaja. Kereta gangster ini telah jatuh ke dalam air dan kemudian mereka menghadapi masalah yang sangat-sangat besar. Kereta ini mungkin penuh dengan senjata, mungkin penuh dengan barang haram, dan gangster ini tiada pilihan lain kecuali untuk membunuh saksi itu. Dan ya, sekarang kita kena siasat perkara itu, sebab saya tak pasti sama ada kebenaran ini betul atau tidak. Tapi kita akan berjalan di sepanjang sungai ini dan mungkin tak lama lagi kita akan cuba cari gangster yang sebenar. Mercedes yang berada di bawah air. Ya, jom kawan-kawan. Jadi sekarang kita berada di tempat di mana helikopter telah mengesan sebuah Mercedes. Dan tengok, saya rasa kereta itu lalu ikut jalan ini. Dan kemudian kita boleh nampak sejenis kesan tayar. Ia terus menuju ke arah juru kamera kita dan tengok, ia masih bersambung di sini. Kita jumpa sejenis plastik yang mungkin merupakan sebahagian daripada kereta gangster itu. Jadi itu memang petunjuk pertama kita dalam siasatan ini. Tapi kemudian kita perlu terus ikut kesan tayar itu. Dan di situ kita jumpa sebuah Mercedes milik gangster sebenar di dalam air. Itu memang tak boleh dipercayai. Korang tengok, datang dekat, ini memang gila. Ya Allah, robot, apa pendapat kau? Ya, aku minta maaf sebab kau robot. Kau tak boleh masuk dalam air. Tapi aku sebenarnya dah bersedia. Aku bawa semua barang yang diperlukan untuk buat siasatan yang betul dengan Mercedes gangster ni. Jadi, mari kita bersiap. Kau takkan bersiap. Aku akan bersiap. Sekarang aku dah bersedia untuk menyelam. Wow, itu memang gila. Airnya sangat sejuk. Dan korang, tengok. Ada sesuatu yang pelik di dalam. Ya, kita betul. Ini memang Mercedes sebenar. Dan tengok. Pintunya, ya Allah, arus di sini sangat kuat. Tapi pintunya terbuka. Jadi, saya boleh anggap selepas kejadian ini berlaku, mereka terpaksa tinggalkan tempat itu. Gangster itu terpaksa pergi secepat mungkin. Betul tak, robot? Tidak. Saya takkan tinggalkan tempat itu. Saya nak siasat sebab tengok kawan-kawan, ada sesuatu di sini. Wah, ya Allah, tengok benda tu. Ya Allah, ini memang gila. Dan benda tu memang ada dalam kereta gangster tu. Jadi apa sebenarnya benda tu? Jom kita buka sikit benda ni untuk tengok apa dia. Ya Allah, itu serbuk. Wah kawan-kawan, ini memang gila. Ini serbuk putih kawan-kawan. Memang gila. Hei robot, apa agaknya benda ni? Ya, betul. Ini barang haram yang gangster tu bawa. Ya Allah, banyak sangat. Ini memang sangat haram. Sebenarnya, ini memang gila dan berbahaya. Tapi kawan-kawan, saya nampak ada benda lain di dalam.
Ada beg penuh dengan macam-macam barang. Jadi gangster-gangster tu lari terlalu laju sampai mereka tinggalkan semua barang di dalam sini. Mari kita tengok beg tu dan kita siasat. Ya Allah, saya nampak sesuatu yang gila di sana. Saya nampak sesuatu yang gila. Jom kita teruskan. Mari kita letak di sini. Ini memang beg gangster sebenar. Wah kawan-kawan, ya Allah. Wah, robot. Korang nampak tak? Ya, ini memang gila. Duit bertimbun-timbun. Ya Allah, banyaknya duit. Wow, kawan-kawan. Ini memang tak boleh dipercayai. Satu beg penuh, ya Allah. Tapi apa sebenarnya beg ni? Apa sebenarnya beg-beg berisi serbuk ni? Saya tak tahu apa benda tu. Tapi saya rasa mungkin agak berbahaya. Tapi kawan-kawan, ini satu beg $10,000. Nampak macam $1,000,000. Ya Allah, ini memang satu penemuan yang sangat gila. Tapi kawan-kawan, pegang duit ni dan pegang barang-barang ni memang haram sama sekali. Jadi, kereta gangster ni penuh dengan barang haram. Jadi, robot, apa patut kita buat dengan semua ni? Maksud awak kita kena panggil polis? Ya, tapi kalau kita panggil polis, mereka akan ambil semua barang ni sebab ianya haram. Tak, saya tak nak bagi semua duit tu kepada polis. Itu banyak sangat duit. Saya tak perlukan barang haram tu. Ya, biar mereka ambil semua barang tu. Tapi saya nak duit tu. Saya ada satu idea menarik kawan-kawan. Macam mana kalau kita juga buang beberapa petunjuk? Biar saya jelaskan apa yang saya akan buat. Kita perlu simpan duit tu kan? Dan kita tak perlukan kereta tu. Dan semua bukti tu. Betul? Dengar dulu. Saya ada rancangan hebat. Saya akan hubungi pasukan saya. Hello kawan-kawan. Hey, boleh dengar saya? Hello kawan-kawan. Boleh dengar saya? Ya, saya perlukan pengaktifan. Saya perlukan kerja menunda Mercedes gangster itu keluar dari air. Saya perlukan penundaan. Okay, we're rolling now. Okey, bagus. Saya tunggu kamu di koordinat saya. Jadi, saya dah hubungi pasukan penyelamat dan mereka akan bantu saya keluarkan kereta itu dari air. Ya. Dan seterusnya, kita akan keluar dari kereta itu, musnahkan bukti, musnahkan semua barang haram dan kita akan simpan duit itu. Dan sebelum pasukan penyelamat saya sampai, mari kita rapat sikit dan tengok apa yang ada dalam bonet sebab kita kena buang semua bukti. Jadi, kenapa awak fikir ia haram? Tak. Saya bukan gangster. Tak, saya bukan pindahkan semua barang haram itu. Ya, saya akan beritahu yang itu awak. Kalau di sana, kalau polis datang, saya akan beritahu yang itu awak memang awak. Okey, jadi sekarang awak penjenayah. Ya, marilah kawan-kawan. Jom kita tengok apa ada dalam bonet ni. Wah, ini memang gila. Ya, arus di sini sangat kuat. Sebenarnya, ia sangat berbahaya. Jadi, jangan sekali-kali cuba ikut apa yang saya buat. Lebih baik anda langgan saluran saya kerana inilah sokongan terbaik yang anda boleh berikan kepada saya. Saya sangat hargai itu. Ya, robot? Ya kawan-kawan, sila langgan sekarang juga. Ini sangat penting untuk kami. Kami ada impian untuk mencapai seramai mungkin pelanggan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat apa yang ada di dalam bonet yang terbiar itu. Wah kawan-kawan, ini memang gila. Adakah itu yang saya fikirkan? Itu senjata, pistol, AK dan sesuatu yang nampak seperti senapang patah. Ya Allah! Harap-harap saya ada sarung tangan. Dan saya takkan tinggalkan cap jari saya sebab ini memang perkara jenayah sebenar. Ya? Robot kata kita kena pergi, tapi tidak. Kita kena buat lebih lagi, siasat lebih lagi. Tengok, ada satu lagi beg dan ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Kita tak perlukan senjata api, tapi ia sangat berat. Sebenarnya, AK sebenar. Ini gila dan sangat berbahaya. Mari kita letak tepi sekejap dan mari kita tengok apa yang ada dalam beg itu. Wah. Tunggu. Itu banyak kawan-kawan. Itu memang sangat banyak.
Tengok, ini airnya sangat basah. Ratusan dolar. Ya Allah, ini memang gila. Banyak sangat. Banyak duit terapung dalam but kereta ni. Ini memang gila, kawan-kawan. Sebab itulah kita perlukan pemindahan. Sebab itulah kita perlukan khidmat tunda. Dan tengok, itu beg. Oh, ya Allah. Tengok, itu satu lagi beg penuh dengan duit dan penuh dengan barang-barang tu yang memang menyalahi undang-undang dan gila. Ya Allah, ini memang tempat kejadian jenayah sebenar. Saya tak pernah tengok benda macam tu sebelum ni. But penuh dengan duit. Saya memang suka sangat. Apa yang kau cakap ni? Boleh tak kau diam je? Kita tak boleh tinggalkan saja. Kita tak boleh tinggalkan kawasan ni. Itu banyak duit tu. Saya tak pasti itu menyalahi undang-undang. Saya cuma nak tengok-tengok. Saya tengah siasat. Kenapa pula ia menyalahi undang-undang? Ya, saya berurusan dengan benda-benda gangster. Tapi apa? Saya bukan gangster. Saya cuma detektif saja. Tak. Saya tak akan masuk penjara. Awak yang akan masuk penjara. Ya, kami dah putuskan yang awak akan buat itu. Okey, jadi mari kita tunggu sampai pasukan penyelamat kita datang dan kita akan keluarkan benda itu dari air. Dan inilah dia. Itu pasukan penyelamat saya sedang datang. Hai semua. Ya, jadi kami bercakap dalam bahasa Inggeris di sini. Ya, mari sini sekarang, mari sini. Saya dan robot saya, kami jumpa benda tu. Itu Mercedes. Kononnya Mercedes milik gangster. Di bawah air. Jadi awak sudah bersedia untuk keluarkan benda tu dari air, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gangster 67. Okey, jadi kita kena keluarkan benda itu dari air sekarang. Hello, Sloth. Hello, Slava. Hello, robot! Air, Mercedes, keluar. Okey, keluar. Gangster Mercedes, ya. Mereka tidak mahir dalam bahasa Inggris, tapi mereka adalah profesional, percayalah. Sekarang kami sedang menjalankan operasi menyelamat. Sekarang kami sedang menyediakan semua ini. Jadi, misi kami agak mudah. Kami lilitkan tali besar ini pada kereta. Dan kemudian kami ada winch ini. Sekarang dipasang pada kereta dengan cara itu. Dan kami harap dengan menggunakan winch elektrik, kami boleh keluarkan benda itu dari air. Ya, ini sebenarnya agak sukar dan berbahaya. Tapi saya, robot saya dan pasukan saya, kami akan cuba sedaya upaya untuk keluarkan kereta gangster itu dari air. Вы что, дебилы? Я вам сказал достать машину, вы ее смяли. Jadi sekarang kita ada situasi yang agak pelik. Jadi tengok betapa teruknya Mercedes ini telah rosak. Ini hanya anda tahu seluruh kasis logam telah bengkok. Ya, itu memang gila. Tengok, sekarang kereta ini memang sangat teruk rosaknya. Bahagian ini juga. Semuanya disebabkan oleh tarikan yang sangat-sangat kuat. Tapi apapun, kita kena teruskan operasi menyelamat kita. Ada lagi masalah, ya Allah. Ya Allah, Hadimayan tu pintu terbuka, tak boleh tutup. Oh, pintu terbuka. Masalah. Baiklah, kita kena fikir rancangan yang lebih baik untuk memperbaikinya. Jadi kami juga memutuskan untuk membiarkan robot membantu kami sedikit dengan menahan brek kereta kerana ia mula bergerak. Itu pedal brek. Pedal, bukan minyak. Bukan minyak, itu brek. Pegang saja, okey? Как страшно. Ya Allah. Apa yang berlaku? Apa yang sedang terjadi? Oh, pintu terbuka lagi. Kawan-kawan, tengok betapa teruknya. Banyaknya tanah, banyaknya batu.
Jadi sebenarnya sekarang ini kereta ni nampak rosak teruk sekali. Itu agak pelik. Hati-hati kawan-kawan, hati-hati. Kita masih lagi buat benda tu. Jadi sekarang proses sedang berjalan. Sekarang kereta hampir keluar dari air, separuh dah atas tanah, tapi masih kerosakan di sini memang banyak. Tayar, roda semua rosak teruk. Sebenarnya ini kereta pacuan roda belakang. Saya tak pasti sama ada kereta tu boleh jalan dan dipandu sekarang. Tapi tengoklah tali tu tegang sangat. Sekarang memang bahaya. Memang terlalu tegang. Kami letak barang ni atas tali untuk selamatkan sikit. Tapi tetap bahaya. Kami putuskan untuk letak robot. Hey robot! Hey semuanya! Okey! Bagus tu. Baiklah, jadi robot sedang kawal proses ni. Dan pasukan penyelamat saya sedang bekerja di sini. Okey, kita boleh teruskan. Mari kita pergi. Kawan-kawan, saya nak tunjuk sesuatu yang sangat penting. Kalau anda masih menonton video ini, langgan saluran saya sekarang juga. Ini sangat-sangat penting. Saya betul-betul perlukan langganan anda. Kalau anda masih menonton dan masih suka video itu, tolong tekan butang suka dan langgan. Jumpa butang merah itu dan jadikan ia kelabu. Tolong, tekan butang langgan sekarang. Tali di sini tegang sangat sehingga kerosakan pada Mercedes memang luar biasa kerana semua tali dan semua tali winch sangat-sangat ketat sehingga ini sangat berbahaya. Tapi kami hampir berjaya keluarkan seluruh kereta dari air sekarang. Tapi ia masih sangat berbahaya. Jadi mari kita teruskan. Kita sedang lakukan. Kita akan buat ini. Kita akan cuba. Kami takut wins kami akan patah sekarang. Mereka bawa saya penyodok. Saya putuskan untuk menggali kereta itu. Mungkin ia boleh bergerak sendiri dari tanah selepas itu. Tapi kita akan lihat. Kawan-kawan, kami putuskan untuk gali kereta ini sedikit lagi untuk lengkapkan proses penggalian kami. Sebab kawan-kawan, ya gadis, sebab ini memang gila. Iya, cuma kau tahu, satu lubang penuh di sini dibuat oleh roda. Ia berfungsi sebagai penyodok penggali atau sesuatu macam itu. Jadi kita ada kerosakan besar di sini. Tapi persoalannya, bolehkah kita jalankan operasi menyelamat sampai habis? Dan bolehkah kita buat Mercedes ini boleh dihidupkan dan dipandu selepas itu? Kiri. Dia minta saya pusing steering, okey? Jadi kami putuskan untuk ubah cara kami sambungkan tali pada Mercedes itu. Kami sedang keluarkan semula benda itu. Dan kemudian kami putuskan untuk pasang bukan pada kesis, bukan pada badan, tapi pada roda dengan cara itu. Jadi kami akan pegang dua roda itu dan kami akan cuba ubah sudut tali itu. Mari kita lihat sama ada ia akan berjaya kerana dalam arah itu kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Jadi akhirnya kita boleh lihat bahagian depan kereta sekarang ia sudah kelihatan dan ia tidaklah nampak terlalu teruk sekarang. Kaedah baru itu berfungsi dengan sempurna. Jadi kita hanya ada beberapa perkara terakhir untuk dilakukan dan kemudian kita akan keluarkan kereta itu dari air. Ia sudah pun dikeluarkan dari air, tetapi kita masih perlu hadapi keadaan tanah. Akhirnya kita hampir berjaya. Tapi lihatlah jumlah kerosakan yang kita alami di sini. Banyak bahagian yang patah, banyak kepingan logam yang rosak dan bengkok keluar dari Mercedes gangster itu, terutamanya bahagian roda. Tapi operasi masih belum selesai. Kita perlu teruskan kerja menyelamat. Kita perlu terbalikkan kereta kita. Kita kena dapatkan, saya tak pasti, satu platform untuk menunda benda ni. Betul? Ya, dan kita kena buat secepat mungkin sebab bila-bila masa saja orang boleh datang sini balik untuk ambil barang mereka. Okey, jadi kita kena buat secepat mungkin. Jadi, okey, jom kita mula. Kalau kau naik ke darat.
Pergi. Berhenti. Ya, sudah. Okey, jadi sekarang kita hampir berjaya. Kita buat Mercedes ini hampir boleh hidup dan bergerak. Ini adalah roda sedang membelok, roda sedang berpusing. Jadi, kita boleh cuba untuk hidupkan dan pandu hari ini. Tapi pertama sekali, kita perlukan beberapa pembaikan dari gangster ini. Mercedes. Okey, jadi operasi penyelamatan kita sedang berjalan. Mercedes yang kita dapat daripada gangster itu sudah sedia untuk dipindahkan. Dengan menggunakan benda jam ini, kita akan muatkan ia di sini dan kemudian kita akan tinggalkan kawasan ini. Apa yang berlaku? Apa? Tunggu. Robot jumpa sesuatu. Ya Allah, benda ni nampak menakutkan. Apa tu? Ya Allah. Benda ni nampak macam Samsung. Samsung pun pakai pakaian yang sama. Kejap, adakah ini perompak? Barang-barang perompak? Ya Allah. Aduh, tidak. Ini nampak macam seorang Samsung yang telah dibunuh. Ya Allah. Lelaki ini adalah salah seorang perompak yang memandu Mercedes Samsung ini. Dan kemudian saya rasa salah seorang daripada mereka telah dibunuh dan mereka tinggalkan dia di sini. Jadi itu bermakna kita kena cepat sekarang. Saya percaya awak, kita kena tinggalkan kawasan ini secepat mungkin. Okey semua, cepat. Kita kena muatkan kereta ini secepat mungkin. Mari. Okey, jom pergi ke pangkalan. Sebenarnya, itu kerja yang sangat bagus. Sekarang, kita perlu bawa Mercedes Gangster ini ke pangkalan kita dan cuba hidup dan boleh dipandu, cuba baiki dan cuba selidik semua rahsia itu. Jadi kawan-kawan, kami dah buat itu, saya, robot saya dan pasukan saya. Kami bawa Mercedes Gangster ini, kereta perompak ini ke pangkalan kami. Dan sekarang, misi kamu kawan-kawan. Kamu diam. Kamu berdua kena pakai kamera dan kena pulihkan seluruh kereta ini. Kamu kena buat ia boleh hidup dan dipandu. Okey, jadi Iman, pergi. Kamu kena baiki. Jadi kawan-kawan, sekarang mari kita nikmati video yang pasukan saya akan buat untuk anda. Dan mari kita lihat sama ada boleh atau tidak untuk buat Mercedes ini hidup dan dipandu. Kerja yang bagus tadi. Pasukan saya lakukan dengan sangat baik. Kerja bagus. Memang bagus kawan-kawan. Terima kasih kerana memulihkan kereta itu. Sekarang kita memulihkan Mercedes milik gangster yang terbiar ini. Dan itu memang hebat. Terima kasih banyak kawan-kawan. Jika anda menonton video ini sampai habis, langgan saluran kami sekarang juga. Jangan lupa untuk tinggalkan tanda suka anda dan kami mempunyai impian untuk mencapai 4 juta pelanggan secepat mungkin. Jadi, mari kita capai bersama-sama. Hanya langgan dan tinggalkan tanda suka anda. Okey, terima kasih semua. Selamat tinggal.